Assalamualaikum. Hari ni kita nak main beta-beta. Jom. Okay. Kita bersama fans Kanada. Fahaja. Mana? Sini. Mana? Sini. Cepat masuk. Okay. Nanti ajar dulu tau. Ni ialah kita bermain bersama YouTuber Hana Najib. Mas anjir kau. Iya. Anjir tak apa. Itik. Sabar gila. Kena masuk lah. Tiba. Dia pergi ambil koin tu. Bongok punya itik. Itik lah. Ini juga box. Tapi Dia box. tapi kan. Takut. Bodoh lah. Weh, hantu. Sabar. Cari lo. Kat sini tak ada. Kepala rak-rak. Takut lah di sini. Dah. Mana? Ya. Takut. Ni aku tak ada sembunyi lagi lah. Ni belakang. Ni box. Macam mana kau rasa itik? Cik aku takut. Ya, sembunyi dulu lah. Itu bunyi tapi almari aku. Padahal Tadi jumpa dah kotak. Kotak dah, kunci je belum. Kunci. Kita cari apa tu almari 3. Almari 3 tu. Terkejut aku. Cepat ah. Kita pusing balik sana. Kita lah sana. Ada tiba-tiba masa kita jalan dia suruh bunyi. Tak gila. oh, mari kita sambung. Ini jenis penakut. Kalau kita tutup pintu pun dia boleh sudut Tapi han buatlah kapak-kapak kat almari tu. Pegang kapak-kapak. Ni kita ni penakut sikit. Okay, kita main sampai level 3. 3 je. Sebab takut. Betul. Saya cakap nasib baik kita jalan lagi tadi. Apa-apa yang kat almari tu. Takut mati. Ada kat almari. Anjir. Ui. Jom. Buka sikit. Dah kuat ni? Ada hitam dia biar kau. Bol. Kita try ke sana, jom. Bukan. Kat sini ada kunci belakang ni. Soroklah dulu, takut. Sorok. Tapi tempat kotak tu dekat je dengan kita. Cuma Takut dia datang. Hangat tekan gesak lampu, tekan.
Mana nampak? Kotaknya. Kepala botak-botak sekalian. Hana je lah pengecut sebab selalu sembunyi. Takut. Ish. Kita penakut, lepas tu dipaksa main ini. Tapi aku yang ngajaknya. Iya, bocil kematian ni. Dah jom aku. Takut masa kita jalan. Kan masa kita jalan tiba-tiba ada pula. Gila. Nanti dia tulis sembunyi di lemari. Lepas tu kita tengah jalan. Kita tak jumpa lemari pula. Jumpa satu je aku dah masuk. Nak cari mana tu? Dah lah peta-peta tu laju. Oh, sudah pun susah. Tak takut. Oh, sudah boleh lama kan? Kalau orang ni gila. Kan? Sebab tak keluar tadi. Aku tak boleh. Kalau tak ada boleh lah keluarkan volume. Tunggu suara hilang. Jom. Apa? Jom lah. Takut. Takut. Takut gila. Okey, aman ya, aman dah ada. Takut ya. Damage tak? Kau mana? Ambil koin kalau ada koin. Hai, ikut aku. Ambil dah sana. Aku takut. Wakoi. Tak payahlah. Sana. Nak depan aku. Depan aku. Aku tak sedar hati. Sebab. Dah. Tak ada tanda ke? Keyword dia tukar-tukar. Keyword dia tukar-tukar. Lepas habis level 2 kan? Lepas habis level 2 kan? Kita kalau level 3 kita leave lah. Level 3 tak payah main lah. Takut. Level 3 susah. Okey, tak jadi main sampai level 3. Kita main sampai level 2 je. Level 3 kena keep event dulu. Okey, nanti ke level 3 kita sambung part 2. Tunggu ramai sikit. Tak ramai. Takut pula kalau main 2 orang je. Tak sedar hati sikit. Ada getah. Apa? Han kembali dulu. Ya. Belakang Mario. Mana aku? Di. Mana aku? Ya. Nanti akan sedut. Jangan pergi depan aku punya.
Okay. Sebagai dak YouTuber Hana ni kan, dia takut. So kita main sampai sini je. Tak dapat habiskan. Okay, bye-bye.